Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman Danish dari Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun. Pada hari ini, saya ingin membawa kita semua menyelami pemikiran seorang tokoh agung yang pernah menggegar dunia intelektual Melayu, Pendeta Zakbah. Persoalan saya kepada anda, adakah kita benar-benar menguasai hidup kita ataupun masih menunggu bantuan orang lain untuk mengubah nasib sendiri? Kita sering mengeluh, menyalahkan takdir atau mengharap keajaiban. Tetapi Zakbah dengan tegas mengatakan, nasib kita bukan di tangan orang lain, tetapi di tangan kita sendiri. Inilah intipati buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri yang mengajak kita untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung kepada sesiapa. Pisau tajam jangan dihiris, takut luka di jari sendiri. Kalau hidup malas dan pesimis, jangan harap rezeki mendekati. Cuba kita lihat diri kita. Berapa kali kita bertangguh untuk berubah? Berapa kali kita menyalahkan keadaan tanpa cuba mencari jalan keluar? Kita sering berkata, saya tiada peluang. Tetapi, adakah kita benar-benar mencarinya? Dalam buku ini, Zakbah menyentuh satu perkara yang amat penting, mentaliti kebergantungan. Dalam dunia hari ini, kita lihat bangsa lain lebih maju ke hadapan. Bukan kerana mereka lebih bijak, tetapi kerana mereka lebih rajin. Lihat saja Korea Selatan yang mampu bangkit dari kehancuran Perang Korea untuk menjadi salah satu negara maju dalam masa beberapa dekad. Rahsia mereka, disiplin, usaha dan semangat pendidikan. Prinsip yang sama diperjuangkan Zakbah. Saudara dan saudari, pernahkah kita melihat seorang petani di sawah? Mereka tidak menunggu hujan turun, tetapi mereka mencari jalan untuk mengairi bendang. Mereka tidak mengharapkan tanah menjadi subur sendiri, tetapi berusaha untuk membacahi dan menjaga tanaman. Maka kita sebagai manusia, mengapa masih menunggu takdir untuk mengubah hidup kita? Padi di sawah kuning keemasan menjadi rezeki si tua muda. Kalau mahu hidup berkesan, jangan tunggu, usaha segera. Zakbah memberi amaran bahawa masyarakat Melayu pada zamannya terlalu pasif, terlalu berserah kepada takdir hingga menyebabkan kemunduran, dan inilah realiti yang masih kita hadapi hari ini. Namun, bukanlah Zakbah menulis untuk menghina bangsanya. Sebaliknya, beliau mahu kita bangkit. Katanya, kejayaan bukan milik mereka yang bernasib baik, tetapi milik mereka yang bekerja keras. Mari kita tanya diri sendiri, berapa ramai di antara kita yang benar-benar berusaha? Jika hari ini kita gagal, adakah kita terus mencuba? Ataupun hanya sekadar meratapi nasib? Di dalam era digital ini, di mana ilmu hanya di hujung jari, tiada alasan untuk terus mundur. Saudara dan saudari, kita tidak boleh mengharapkan perubahan jika kita sendiri enggan. Jika kita mahu bangsa ini berjaya, kita mesti ada mentaliti kelas pertama. Jika kita mahu hidup bermaruah, kita mesti gigih melangkah. Zakbah telah memberikan kita cermin untuk melihat kelemahan sendiri. Soalnya, adakah kita akan terus menutup mata atau berani untuk berubah? Awan mendung jangan disangka, hujan lebat mencurah-curah. Kalau hari ini kita berusaha, masa depan pasti cerah. Saya tinggalkan anda dengan satu cabaran. Mulakan hari ini, jangan bertangguh, jangan tunggu. Ambil tanggungjawab terhadap hidup anda. Kerana seperti kata Zakbah, perangai baik itu bermula dengan diri sendiri. Sekian, terima kasih.